Question 8A, kita ada silinder yang mempunyai gas helium and argon. So helium and argon is group 18, which is monoatomic gas. And monoatomic gas degree of freedom is equal to 3. So bila awak berjaya kenal pasti degree of freedom ni, awak dapat 1 mark. You are given the temperature. Chapter 9, temperature must be converted into kelvins. Kena tambah 273.15. You are given the molar mass for helium and argon. Molar mass is capital M. The first question is the average kinetic energy for the mixture. So kinetic energy ni ada 3. The first one is KTR, iaitu average translational kinetic energy per molecule. Yang ni untuk n equal to 1 molecule only. And then kita ada total KTR, iaitu total translational kinetic energy. So untuk dapatkan yang ni, awak kalikan je n dengan KTR, kalikan dengan n. Kita ada the third one, which is average kinetic energy, KAV, ataupun awak boleh tulis sebagai K macam ni. So yang ni, formula ni dia tak bagi. Nah, formula ni pun dia tak bagi juga, tapi at least yang ni awak boleh kalikan dengan n. Tapi formula yang ketiga ni tak bagi, so awak kena ingat bila kita nak guna formula ni. Soalan ni minta average kinetic energy, so dalam soalan ni dia tak ada mention pun translational. So kalau tak ada mention translational, then dia adalah bukan KTR lah, dia adalah K average biasa saja, iaitu F per 2 KT. Degree of freedom is equal to 3. K is Boltzmann constant, ambil kat depan, jangan confuse dengan Coulomb's constant. Temperature dapat kinetic energy is equal to 8.76 times 10 to the power of negative 21 joule. Another mark here. Dua, saya tak tunjuk lah dia punya calculation sebab saya rasa semua tahu macam mana nak kira VRMS. First, since awak dah ada molar mass, so awak guna 3RT over molar mass. Cuma kebanyakan daripada korang salah dekat bahagian ni, iaitu molar mass awak tu, awak tak convert into kg per mole. Awak kena ingat ni bukan chemistry. In physics, everything must be in SI unit. So gram per mole ni kena tukar ke kg per mole. Macam mana nak tukar? Bahagi 1000 je. So itulah kesalahan awak yang merugikan, hilang 2 markah kat situ. Yang B, minta kita cari change in internal energy when you are given n number of mole or argon gas. Dia adalah monoatomic. So once again, degree of freedom is equal to 3. Value of this is initial temperature, this is final temperature. So change in internal energy. Awak nampak dia perkataan change, it's delta. Delta what? Delta U. So, ramai yang fikir delta U boleh kira guna first law of thermodynamics. Tapi awak fikir logik lah, awak mana ada Q dengan work. So tak boleh kira delta U guna ni. Awak kena go back to basic. What is the meaning of delta or change? Change tu membawa maksud perubahan, which is U final tolak U initial. Ni kena sematkan di dalam hati. Perubahan membawa maksud final tolak initial. U can be calculated using half FNRT. Tapi ni T final, ini T initial. Nak senang awak factorizekan FNR, tinggal T final tolak T initial. And then buat substitution. Finally, you will get delta U is equal to negative 3739.5 joule. 1 mark for final answer, 1 mark for substitution. And bila awak berjaya keluarkan delta U is U final minus U initial, 1 mark. Once again, saya nak ingatkan awak, delta U will be negative when temperature decrease. So awak boleh check jugalah jawapan awak. Kalau temperature berkurang, maksudnya delta U kena dapat negatif.